Assalamualaikum, hai, selamat datang ke dalam channel Mr. Dude Cem. Hari ni Cem nak main, apa nama game dia guys? Cyan Battlegrounds. Okay, sabar. You all ni betul-betul tak sabar lah, Cem baru je nak buat intro ni. Okay, ini lebih kurang lah macam game Battleground tu kan. Cumanya yang ini dia tema dia lebih kepada Dragon Ball lah, Goku. Baca komik Goku kan, ataupun tengok movie atau cerita anime Dragon Ball. Itu tema dia, okey? Okey, bagi Cem berlatih dulu. Ya Allah, diorang ni betul lah sama macam permainan yang lepas. Tak sabar betul. Okey, kita pakai Yamcha untuk training. Oi, sebaik Cem tempat elak. Okey. Oh, ya Allah. Guys, sabar dulu. Aigo. Jap. Nampaknya Cem kena lari lah tempat lain yang cepat. Memang Cem kena bully selalu tau. Okay, it's okay. Cem cari tempat lain. Kat sini lah. Sini nampak macam aman dan tenteram guys. Okay, yang ini Kamehameha. Fush, lawa lah view dia. Cantik guys. Ya Allah. Tak boleh. Cem tak ada ruang langsung. Cem tak ada ruang nak berlatih langsung. Okay, tak apa. Kita campak jauh Okay, mati dah. Aduh. Okay, ni Kaioken. Ui, ini Kaioken guys. Yang ni Twister Strike. Okay, ni macam tumbuk biasa je. Okay, jom kita start pertarungan Ais, jom mulia Abang Cem lagi. Janganlah macam tu. You all tadi kan Cem dapat kawan baru tau. Nama dia Ohrui dia dah ajak Cem dah untuk buat recording sama. Tapi Cem nak invite dia tak ada pula. Ohrui kalau tengok video yang kali ni, Cem tak maaf sorry sebab tak ajak. Lain kali kalau ada lagi, Ohrui masuk je, okey? Okey lah. Nak lawan kan? Alright. Mak Pro diam tu, mungkin dia lag kot. So, tak ada nak sorry dah. Cem tak ada nak bagi sorry-nya. Oh, dia berani dia. Ya Allah, mana Kamehameha tu? Tak bagi chance langsung guys. Jalan nak berlatih pun tak boleh. Aduh hai. Mana dia menyorok ni? Cem tembak dia jauh je lah. Kena. Ya, dua-dua sekali. Bagus. Lambat lagi guys. Nak tunggu Ultra Instinct dapat pakai tu shock sikit. Kamehameha jarak dekat guys. Kamehameha jarak dekat. Tak sempat. Aduh. Nampak tak tu betapa powernya diorang berdua ni. Kalau Ais jangan cakap lah, ni memang favourite dia game lawan macam ni. Kalau Mak Pro ni dia buat tambah perisa orang kata. Tambah perisa. Seranglah sesuatu. Astagfirullahalazim. Apa ni jadi punching bag lah Cem jadi punching bag diorang. Kena gasak Aduh mungkin Cem kena tukar. Ya Allah, dua-dua sekali. Astagfirullahalazim. Tengok tu, bila Cem pakai mana-mana pergi dia. Bergolek-golek lah guys. Woi, diorang tag team ke apa ni? Aduh tak boleh. Oh, dua kali. Cem pakai tumbuk je. Yang lain semua macam tak ada function sangat lah. Boleh lah tadi tu. Oh yo, akhirnya at last Cem do something Okay, Kame. Kita hitam terus dua orang sekali. Aduh, terbakar guys. Tak apalah, Cem fire je lah Yamcha. Buat sedap hati Cem kan. Tengok jarak dekat apa efek dia. Wah. Rupanya Kaioken Russian jarak dekat guys. Woi, power rupanya. Cem tahu dah lah. Tak. Uish, nampak macam dia pakai Ultra Instinct guys. Dia sempat type buy kat kita. Tak guna. Oi, tak guna. My god. Takkanlah Cem tengok saja je tak. Tak sempat guys. Tak apa.
Fuh. Habis guys. Tak tahulah ni. Mati lagi. Baru berapa minit dah 3-4 kali dah ni. Dia berjauh. Tak sempat lagi lah. Tak apalah. Macam jadi tempat diorang gasak je lah kan. Oh, tu dia. Yeah. Buat sesuatu Cem. Jangan buat malu Cem. Tak apa. Biasalah kan. Orang yang dah biasa main dengan yang baru main mestilah ada banyak gap dia. Tapi Cem dah try tau. Ingat Cem duduk saja ke guys. Ya Allah. It's okay. Lepas ni kalau Cem ajak dia orang main ML, memang Cem gasak lah one on one dengan dia orang. Kita pun buat revenge guys. Cem dah lama tengok baca buku Dragon Ball tau. Komik Dragon Ball. Takkanlah Cem boleh kalah macam ni. Buat malu lah Cem. Ya tak? Cem saja bagi Chan lah. Nampak? Cem saja bagi Chan. Nampaknya diorang ni tak terkalah ya guys. Tak terkalah ya. Bila diorang tag team, memang Cem tak sempat pun tekan. Guys. Cem lawan Mak Pro je. Tengok Mak Pro je kan macam boleh lawan. So kita biar je dia. Dia memang suka bantai Cem. It's okay. Cem cari Mak Pro je. Okay. Diorang dah gaduh sama sendiri guys. Alamak kena. Allah. Terbakar. Hangus. Sepi. Aduh. Cem nak main sampai jadi Ultra Instinct je. Sampai masa tu Cem akan buat revenge. At least lah. Sekali je Cem dapat kill watak ais tu, kira cantik lah tu. Tapi lambat lagi ni Cem nak Ultra Instinct. Take time lah. Ya Allah, macam ni tak aci lah. Cem pakai skill, lepas tu diorang attack kan. Cem terus Cem punya skill tu terbatal terus. Tak aci lah. Mana boleh. Okay. Ya Allah, macam mana Cem nak battle dengan Aish. Cem baru serang, Mat Pro datang dah. Aduh. Uish. Nak sangat kan? Ya. Wah, I'm coming. Mana guys? Ganda. Alamak. Dah habis dah Ultra Instinct Cem dah habis. Macam mana Cem nak revenge ni? Aduh. Cem kena banyak belajar guys. Don't attack my friend. Habis tu Cem nak attack siapa ni? Dah you all sudah attack Cem. Aduh. Sekali lagi. Ui, ni double Kamehameha. Masak Cem. Ya, berpusing-pusing guys. Tu dia. Cem semakin biasa guys. Cem semakin biasa. Duduk saja guys. Nampaknya dia lag ke apa tu? Mak Pro sibuk lah. Akhirnya Cem akan pastikan kali ni. Lari. Cem akan pastikan. Sikit lagi guys. Tak tempat lah. Mak Pro dah buat revenge lah. Tepi Mak Pro. Tepi Mak Pro. Akhirnya sikit lagi guys. Oh, mana dia? Tak apa. Ya Allah, kena. Nak lari mana? Aduh, sikit lagi. Buatlah. Sikit lagi guys. Tak sempat. Aduh. Sikit lagi, last hit guys. Aduh, sampai hati diorang tak bagi chance langsung. Aduh, sampai hati. Okey lah you all, sampai di sini saja rakaman pada kali ini.
Nampaknya permainan ni pun macam kena laut lah dengan diorang berdua. Apa boleh buat. Tengok tu, tak sempat Time Cem tengah cakap ni pun diorang duk gasak lagi. Kepada sesiapa yang baru first time jumpa channel Cem, mohon subscribe, mohon like, komen sikit. Teruk tak cara permainan Cem ni? Komen sikit. Cem rasa Cem macam noob je. Tak apa, you all cakap Cem noob pun Cem redha. Memang Cem mengaku. Susah ya nak tewaskan diorang ni. Aduh hai. Okay, nanti jangan lupa subscribe, komen dan share. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye bye.